Berapa punya manis dah. Kita kejar. Wahai cik adik, jangan merajuk. Maafkan kami si bujang lapuk. Jikalau salah, tolonglah tunjuk. Kami rela hai kena ketuk. Nandung dayang sinandung, wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Betul tuh, Pai. Suara siapa, Gan? Maafkan kami. Entah lama itu si Rustu. Malam-malam begini pun asik main radio saja. Kalau cik adik tak mau maafkan, kami nak pindah ke Tanjung Rambutan. Wahai cik adik, tidakkah kasihan? Kami nak mati bercerai badan. Nandung dayang sinandung, wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Wahai cik adik, jangan marah sangat. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Kalau cik adik mukanya kelat, ke lubang jendela kami nak lompat. Nandung dayang senandung, wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan
maafkan kami, 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 maafkan kami. Berapa banyak maaf dah. Ni ada surat dah. Apa dah terpusing-pusing. Cari dia punya kepala. Baca dah. Sekali syair. Syair, baca. Apa dia kata? Al-Kisah. Tayyib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah. Tayyib. Sang kancil datang ramai-ramai menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan? Kita. Tak tahu baca aku mengarut. Tengok aku baca. Alhamdulillah. Kau tahu baca ya? Sangat dah. Ya, dekatlah sikit. Yang terbalik-balik. Apa terbalik-balik? Oh, yang kecil dah. Kaca mata aku ketinggalan dah. Mana sudah lah. Kau dua-dua ni memang buta huruf. Kau tengok aku. Kau tahulah. Dia tulis Arab. Ni Arab baca dah kami ngerti dah. Cuma kau baca. Kau baca ya. Wal fadang fasirul ta'adudil pokok kayuil panasutariku. Ya berakpu. Padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Oh. Wal kurma. Apa dah buat kurma? Kau tahu baca? Itu bunyinya kurma. Yalah. Wal kurma nak buka puasa kehabisanul ladhi. Apa dia itu? Buah kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Oh. Sambung. Ku pandungil kiri kanan ni. Apa dah ni? Ku pandang kiri kanan. Wal saki bahi tumpuk tai unta. Apa dah pakai tai unta pula? Unta kayu dan korang. Apa dia tu? Ini hitam kromo baca. Kita suruh kat ini baca macam. Pujanglah pun ada majlis, ada ruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Berkumpulan 9 dalam elektif Kesusasteraan Warisan telah memilih lagu Maafkan Kami dalam filem Pendekar Bujang Lapuk tahun yang diterbitkan pada tahun 1959 oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Pertama kali lagu ini telah dijadikan medium oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee untuk menonjolkan nilai moral dan estetika masyarakat Melayu. Seterusnya, lirik lagunya yang ringkas dan syarat dengan makna telah menonjolkan tema keinsafan, kerendahan hati dan permohonan maaf. Di samping itu, keindahan lagu ini terletak pada kesepaduan seni bahasa, emosi dan konteks naratif filem. Akhir sekali, lagu ini telah menunjukkan ataupun memperlihatkan kebijaksanaan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dalam menyampaikan nilai kemanusiaan dalam karya seni. Yang pertama, kesederhanaan yang bermakna. Lirik lagu Maafkan Kami ini yang sangat ringkas namun penuh dengan makna telah bersesuaian dengan ciri estetika tradisional Melayu yang berbunyi sedikit kata banyak makna. Oleh itu, lirik dalam lagu ini telah menjadikan lagu ini dekat dengan rakyat, mudah difahami dan diingati oleh rakyat dan merentah generasi. Sebagai contoh, generasi sekarang mudah untuk mengingati dan menyanyikan lagu ini. Estetika tradisional Melayu. Nilai estetika yang tersirat di dalam lagu ini yang pertama adalah konsep berbudi,
bahasa di mana perkataan maaf itu sendiri menjadi simbol bagi keharmonian. Yang kedua adalah sifat memaafkan, di mana ini menunjukkan sifat-sifat itu sendiri, sifat nilai murni, iaitu saling memaafkan antara satu sama lain. Yang ketiga adalah keharmonian sosial, di mana ini menunjukkan sifat kemanusiaan yang mementingkan pendamaian. Nilai estetika dalam karya lagu ini juga sejajar dengan peribahasa Melayu, iaitu biar salah diperbetulkan, biar luka disembuhkan dengan kata-kata. Okey, seterusnya adalah unsur didaktik yang halus. Lagu ini membawa nasihat dan pengajaran secara tidak langsung kepada para pendengar. Pendengar diajak untuk merenung tentang kesalahan diri, pentingnya mengakui kesilapan dan nilai memaafkan. Melalui lagu ini, nilai estetika terselah apabila mesej moral disampaikan melalui seni kata dan irama, bukan sekadar kata-kata seperti ceramah. Yang keempat merupakan keindahan bahasa yang sopan. Dalam lirik lagu P.Ramlee, ia menggunakan bahasa yang sopan, iaitu maafkan kami. Lirik lagu Maafkan Kami bukan sahaja menunjukkan bahawa seseorang individu memohon maaf. Sebaliknya, ia menunjukkan juga nilai tawaduk dalam seseorang diri individu. Kesimpulannya, lagu Maafkan Kami hasil karya Allahyarham Tan Sri P.Ramlee telah menggambarkan bahawa lagu ini bukan sahaja sesuatu cara untuk memohon maaf, tetapi ia juga mengangkat nilai moral, iaitu nilai kesatuan dan nilai merendah diri untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.